Korang perasan tak? Ramai orang dia nak mencari side income. Dia nak buat bisnes kecil-kecilan, banyak benda nak buat. Tapi selalunya last-last jadi apa? Hangat-hangat tai ayam je. Diorang tak dapat nak buat pun. Mula-mula je semangat, berkobar-kobar. Lepas tu dah diam 1000 bahasa. Kenapa? Ada 4 sebab. Yang pertama, sebab dia nak bisnes tapi dia tak pandai closing. So bila dia tak pandai closing, dia tak dapat buat sales. Yang kedua, modal besar nak buat bisnes ni, dia tak nampak. Dia ingat, best kalau buat ni, best kalau buat tu. Tapi rupanya, dia tak ada modal. Yang ketiga, tak cukup tangan. Mula-mula dia ingat, bila dia berniaga, bila nak buat duit, cuma perlu menjual je. Dia lupa pasal apa? Pasal penghantaran. Pasal nak kena beli stok. Pasal nak kena kumpul modal. Pasal nak kena ada tempat untuk simpan kita punya stok. Yang keempat, commission tak berbaloi. Yang ni yang paling selalu berlaku sekarang. Lagi-lagi dekat orang yang biasa buat affiliate tu, barang berapa? RM40, RM50, RM60. Commission berapa? RM4, RM3, RM2. Sebab tu, ada solusi dia. Apa? Ni, setitik. Setitik ni adalah solusi untuk siapa yang nak buat side hustle yang sangat-sangat berbaloi. Dan setitik ni, dia dah membantu settlekan 4 masalah ni. Tak pandai closing, jangan risau. Setitik ni korang tak payah closing. Korang share je link. Bila orang tekan je link tu, nanti AI yang akan jawab. AI yang akan terangkan semuanya. Jangan risau. Yang kedua, modal besar. Ni, nak menjual setitik ni, tak perlukan modal langsung. Tak perlukan modal langsung. Zero modal. Korang hanya perlu menjadi pengguna sahaja. Yang ketiga, tak cukup tangan. Ni, HQ uruskan daripada A sampai Z. Closing, kita ada AI. Penghantaran, HQ yang buat. Produk, HQ yang pegang. Korang buat apa? Korang share link je. Yang paling best, commission tak berbaloi. Commission tak berbaloi. Ini, korang guna sekali, korang punya commission berkali-kali. Ini, produk dia tak mahal pun. Sama je dengan harga market dekat luar sana. Sebotol ni harga dia RM30. Tapi kalau korang dengar kita punya pasal commission ni, confirm korang akan terkejut. So kalau korang nak tahu macam mana kita bagi commission dekat kita punya tim-tim yang nak buat side hustle dengan setitik ni, korang boleh PM sekarang. Nanti kita akan share daripada A sampai Z.